rumah dengan dia. Access card nak masuk pun, nak masuk tingkat sedemikian. Ya, tak tahulah. Yang ada agensi yang proper macam tu pun diorang boleh berani lari. Dia tak lari masa Kasha ada tau. I mean like macam time tu ada juga time tak ada orang. Dia tak lari. Tapi bila dia dengar macam mungkin dia tak nak balik-balik kepada agensi dia ke apa ke, dia rather lari. Macam Kasha kan memang kalau bercuti ke apa ke dengan Kamal tak suka bawa mate dia. Kalau boleh nak bertiga je, dia tak nak ada orang lain. So dia buatkan cerita semalam, Mama datang rumah, Mama ketuk-ketuk bagai nak arak. Guard call daripada rumah, intercom daripada rumah, tak angkat-angkat. Mama dah pelik. Macam Lena dekat rumah kan, Diana dekat rumah kan. Ada macam tinggal ada. Dia tidur kot. Takkan nak tidur mati. Mama ketuk macam bergegas sampai semua jiran-jiran ingat ada apa. Last buka pintu. Dia sudah tak ada lah. Hilang. Ada guard tu ada kata 7:30 ke 8 macam tu ada Grab datang ambil dia. Tapi macam mana muskilnya Kasha dengan tak ada telefonnya dia tu, macam mana dia buat connection hari-hari selama sebulan dia dekat rumah Kasha. Bila dia tahu agensi datang nak ambil dia lari. Kalau Kasha jahat, Kasha garang semua, kenapa agensi nak tukar dia? Agensi nak ambil dia, maksudnya nak kena training balik lah apa yang dia patut training. Pelik-pelik kan orang sekarang. Rupanya dia buat dial je nombor suami dia depan Kasha. Tapi bila dia nak borak tu, takkan Kasha nak sibuk nak dengar apa conversation dia. Padahal dia baru 24 tahun. Dia baru datang sini. Dia baru kerja first rumah and Kasha second rumah. Hello. Hello. Bang, pegang ni bang. And yang kelakarnya, baju kurung Kasha semua dia ambil. Allahuakbar apa yang hilang ke apa kat rumah tu. Kasha tak sempat nak balik. Macam dedor nak balik ni. Sebab tak tahu apa yang dia ambil. Punya dia tak sure tak balik rumah lagi. So tak tahu. Mama just beritahu yang dia dah tak ada kat rumah. So tak tahu apa yang hilang, apa yang lari, apa yang ada, apa yang tak ada. Baju Kasha, semua baju kurung Kasha yang Kasha bagi dia pakai kejap tu, semua dia bawa. So ada dalam 7 pasang baju kurung. So tak tahu. Dia under trial 3 bulan. So kalau dia okey, baru Kasha berfikir untuk ambil dia permanent. Tapi dia ada visa, dia ada pasport, dia ada agensi, which is orang boleh report anytime and dapatkan dia balik. Faham tak? Yang kosong tu lagilah, apatah lagilah. Ini yang ada semua komplit, agensi yang proper, yang tak bagi phone. Bukan Kasha tak bagi phone tau, agensi tu sendiri yang tetapkan no phone. Kalau nak telefon ke apa, guna telefon majikan. Tak tahulah dia ikut boyfriend dia ke, dia ada jumpa geng-geng kawan dia. Sebab dia kan bila duduk dekat kondo kan,
jumpa dengan cleaner kat bawah ke, siapa-siapa yang tolong dia, kita tak tahu. Sebab dia ada few numbers yang dia tulis kat dalam kertas yang Kasha tak tahu. Kasha tak tahu, Kasha tak balik rumah lagi ni. Kasha macam berdebar-debar macam apalah hilang, apalah tak. Tapi Kasha tanya Mama kata semua baju kurung Kasha yang Kasha bagi dia pakai kejap-kejap. Sebab nak raya kan, takkan dia pakai baju tak ada baju. Syah pakai baju, bagi baju Syah. Semua dia bawa. Tak tinggal satu pun. Dia tak selesa kot bang. Dah main pasir tu, nak balik mandi lah kot. Abang nak duduk di sini? Nak duduk kejap. Ma, Ibu. So, yeah, that's the story lah. Agak macam fresh sebab Ukaira starting to like her. Ukaira dah start to, apa orang kata? Start selesa dengan dia. Sebab dia dah nak kat sebulan, tapi dia masih on trial. Dia still on trial. So, yeah. Kalau orang Malaysia dah makin membotak. Trial tu kena bayar. Trial pun, dalam trial tu pun 3 bulan dia bagi trial. Agensi dia bagi trial 3 bulan. Kalau tak okey, dia akan hantar orang baru. So sebulan ni kenalah bayar gaji dia dah kerja kan. Tak tahu, Kasha tak tahu apa yang dia ambil ke, apa yang dia tak ambil ke. Sebab Kasha, masa Kasha keluar ni, dia pun keluar juga. Mahal masalahnya. Sebulan gaji dia 1,850, almost 2,000. Agensi dia buat report polis sebab dia ada pasport dengan permit dengan visa. And Kasha punya pihak pun kena buat report polis juga sebab kunci access card untuk masuk tingkat sekian-sekian ada dekat dia. Ya, dia too much. Kita buat baik pun salah, kita buat jahat pun lagilah salah. So Kasha tak tahu nak layan macam mana lagi dah. Tak, Kasha tak rasa ejen berpakat pun. Sebab ejen ada berkata Kasha dia nak tukarkan. So dia overheard the conversation, I think. Allahu'alam. Saya tak nak berfikiran yang bukan-bukan. So they said they're gonna replace a new one. So kita tengoklah macam mana. Tak, agensi ni is well known punya agensi. Dia siap ada rumah purple. So dia kalau dia nak scam ke, nak tipu ke, nak lari ke, anytime je kita boleh buat report. Mahal korang. It's not cheap. Kalau tak ada 20,000, 18,000, 17,000 untuk ambil sahaja jangan harap. Gaji bulanan 1,800 ke atas. Itulah, tak tahulah nak cakap macam mana. Rasa macam terkilan bila Kasha nak keluar rumah semalam. Dia macam, Ma'am, 2 hari Ma'am tak ada. Sunyilah Ukaira tak ada. Saya ingatkan dia betul-betul sayang kat Ukaira. Sebab cara dia layan Ukaira macam okey, sayang dia juga.
Tapi tak sangka dengan muka yang sangat innocent, yang faham tak? Tapi sebelum Kasha nak keluar tu, agensi Kasha dia cakap jangan tinggalkan duit dekat dia. Dia tak boleh ada duit langsung dekat tangan dia, sebab anything can happen. Which is true. Masa raya hari tu, Nelly ada bagi duit raya, Raisya ada bagi duit raya, Kasha ada bagi duit raya. So kat tangan dia ada dalam 200.5 cash. Dia dengan Ukaira okey, tak ada masalah. Tapi the moment dia tahu agensi nak tukar dia, maksudnya dia kena ambil untuk ditrainingkan lagi, sebab dia tak perform ke apa, Allah Alam. So okey je Kasha jaga Ukaira selama ni pun. Lepas tu Kasha call lah. Dia kata dia call suami dia kan. Dia ada anak semua. So cakap dia ada save number suami dia dalam handphone Kasha. Kasha call lah semalam. Suami dia kata, kapan telefonnya? Udah lama tak telefon. Padahal 2 hari lepas Kasha rasa dia pinjam handphone Kasha. Dia kata nak telefon suami dia. Suami dia kata tak tahu. Saya di sini tak tahu apa-apa. Macam aku kena tipu, kena scam sekali lagi dengan ya, yang dukung tu. Ya korang, ya Allah, Kasha tak tahulah buat baik macam mana. Makan, nak makan apa, makan sekali. Tak ada pun ni makanan kau ke, ni makanan aku ke. Tak ada. Nak raya bagi tudung, bagi duit raya, walaupun baru nak kena sebulan. Baru sebulan pun lagi masa tu. Sorry kalau siapa tanya pasal Budin, saya tak nak jawab apa-apa. Hello. Live must go on lah. Dia kata dia nak pinjam phone. Dia kata nak telefon suami dia. So Kasha terus dialkan number phone suami dia tu. Kasha takkan Kasha nak dengar dia punya komen. So Kasha kata nak phone. Rupanya dia tutup number tu. Rupanya kat kertas satu lagi tu ada banyak number lain juga. Dia call number lain. So bila Kasha check call log tu, tak ada number suami dia. And tak ada juga number yang dia call tu. Kena tipu macam tu je. Agensi dia memang tak bagi dia pegang phone. Yang tak ada phone macam ni pun boleh berani buat kerja macam ni. Faham tak? Berani lari. Ya, dia lari. Dia moment Kasha keluar, dia pun keluar. Suami dia macam tak tahu apa-apa, betul. Kasha call kata dia tak tahu apa-apa, dia dekat Indonesia. Memang dia tak tahu apa-apa langsung. Dia kata bila last telefonnya, saya tak tahu last telefonnya ya masa raya. Tak tahu Allah Alam apa baju ke. Duit kalau sekeping dia ambil 100 pun kita tak perasan. Entahlah. Lagi. Ada kawan lah tu. Kalau tak ada kawan takkan dia macam tu.
Sebab one week before dia macam rajin gila nak kononnya nak bawa Khaira kat swimming pool, nak tolak-tolak. So kita canggap macam okey lah, dia nak bonding dengan anak kita. So kita okey je lah. Tapi asyik sikit, ma'am saya keluar kejap buang sampah, ma'am saya keluar kejap buang sampah. Tapi tak tahu siapa yang dia jumpa tu. Tak tahu number phone siapa dia pakai untuk dia kau team tu. Ya, dia lari. So sekarang ni macam mana? Yang ada agensi yang proper, yang ada pasport, yang ada visa kerja, yang ada permit pun boleh lari. Yang tak ada, yang kosong pun apatah lagi. So bukan sebab tak nak ambil pengasuh ke, helper ke, tak. Tapi sebab macam ni lah, lari, bayar lari. Ingat kita pakai duit tarik daun kering. Itulah Kasih kata macam belum seminggu lagi ni Kasih nak pergi Maxis nak check call log. Call log tu yang akan tahu dia siapa yang dia call selama ni. Saya tak garang. Kalau saya garang, saya tak kena buat macam ni dengan orang. Tak kena. Sampai agensi cakap kat saya, I think you should cannot be too soft to Indonesian. Dia kata macam tu, don't too soft. Sebab dia orang macam mana pun akan, kita buat baik macam mana sekalipun, dia akan pijak kepala kita balik. Which is true enough. Padahal dah kena berkali-kali dah. Buatlah baik macam mana, buatlah macam keluarga ke, buatlah macam tak berkira ke apa ke. Tak, dia orang tak heran. Kalau garang, Kasih tak kata pun dekat agensi dia, tak apalah, bagi lagi peluang kat dia. Atau dia lepas ni dia buat lagi better ke, bagi lagi peluang. Sebab mungkinlah seminggu tu dia tak biasa lagi. So try minggu kedua. Sebab agensi dia kata, let's see for that 3 days. Kalau tak okey juga, kita akan cari new replacement je Puan Nukasha. Dia cakap tak apa. Let her orang kata adapt with the house first. Dia cakap adapt with the house first. Bagi peluang. Dia bangun pun lambat korang. Pukul 8, 9 baru bangun. Itu pun Kasih yang kejut. Thank you sayang. Tak faham Kasih memang itulah, ramai orang cakap suruh cari Filipino. Memang Kasih tengah cari Filipino, tapi itulah nak tengok macam mana deal dengan agensi ni. Sebab macam mana Kasih nak start kerja? Kamal pun kerja, Kasih kerja. Kita orang perlu helper. Kasih bukannya helper tu untuk lepaskan 100% dekat orang gaji, tak. Sebab yang helper Kasih sebelum ni pun Kasih yang mandikan anak. Dia just tolong Kasih. Kasih tak lepaskan anak Kasih dekat orang yang Kasih baru sebulan nak kenal. Makan pun Kasih yang suap. Dia hanya tolong Kasih untuk basuh botol susu, meringankan beban. Meringankan beban Kasih. Macam contoh, bila Kasih tengah basuh yak-yak Khaira ke apa ke, dah ada orang bentangkan changing mat, ada pampers, dah ada nappy balm, dah ada lotion, dah ada ni semua. Itu saja. Kasih bukannya suruh orang
Bukannya Kasha suruh dia jaga all the time, Kasha tidur. Tak. Dia tengah main dengan anak dia. Kalau Melayu pula ambil kerja, lain pula. Ayalah, Budin tengah seksi lah. Kau tak, dia punya susah nak bangun tu. Yang nama Diana ni, maid yang lari ni, sampai agensi dia kena datang hantar alarm clock. So I don't think that agensi dia komplot ke sebuah ke, Allah mu'alam. Macam saya tak nak buruk sangka lah. Tapi yang one thing Kasha rasa, dapat maid yang bagus, yang baik pun rezeki juga. So mungkin belum rezeki lagi kot dapat yang betul-betul baik. Baby Farah. Kita selalu makan tu. Budin tak jaga Lily ke hospital. What? Don't disturb me. I'm with my baby. Tengah sangat tengah live. Don't disturb me. Apa cakap? What you want? What you people want? No. Don't berlakon. This is family matters. Jangan balik macam tu saya. Yes. Can I help you? Susah korang, susah gila cari. Filter ni memang lain macam, betul. Lawa kan? Sesuai untuk susah korang, susah gila sekarang nak cari maid yang nak betul-betul kerja. Mula-mula nak kerja, nak lepas daripada yang itu, dia cakap dia sanggup buat apa saja. Nak kerja, betul-betul nak kerja. Tapi bila kita dah keluarkan duit, nak ambil semua, tiba-tiba, oh saya nak kerja restoran lah, saya nak dia orang ni sekarang macam nak kerja yang apa? Yang boleh main phone, yang semua. Yang boleh main phone, yang boleh ada kawan-kawan, hi 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 hu 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 hu. Ada geng, boleh keluar Sabtu Ahad. Dia orang nak macam tu. Dia orang lagi macam prefer kerja dekat restoran-restoran ke, cleaner ke yang boleh pegang handphone 24 jam kat ni. Kerja kat mall. Dia orang sukalah benda tu. Sebab dia orang boleh tengok bangla, dia boleh tengok apa-apa yang boleh buat dia happy lah. Ya, mula-mula sanggup kerja ni, mau kerja ini. Tak sampai sebulan. Sebelum agensi dia nak tukar dia yang lari dulu. Aman beralang kuku. Muda. Nama dia Diana Potoviana. Apa tak nama dia? Umur 24 tahun, ada anak seorang.
Kasha suruh masak bubur kosong, plain porridge. Tak pernah jadi. Saya tanya dia, kamu kan ada anak, kamu tak pernah masak ke untuk anak kamu? Oh, selalu beli di luar. Lepas tu saya katalah, habis tu kalau dekat training station, training pergi tempat, kamu tak diajar ke untuk buat basic-basic? Sebab saya memang kalau masak, biar orang sediakan bahan-bahan je, saya yang masak. Bagus harap. So saya tanya dia lagi, Diana, saya kan dah pesan nasi untuk Ukaira ni dia kena bubur, bukannya nasi putih yang macam orang tua makan. Macam faham cara dia tu macam ya, okay ma'am. And one thing about her that she never ever make faces kalau macam Kasha tegur dia apa-apa macam barang macam hari tu baju kotor Ukaira Kasha bawa pergi sungai, baju basah dengan baju kotor dia yang tak basah disatukan. Lepas tu dia letak kat celah-celah bag yang lain. Baju Ukaira rata-rata. Kasha katalah, ya Allah, barang baju anak aku tak boleh pantang. Memang aku pantang baju anak tak hygiene semua benda. So Kasha kata dia, kenapa buat macam tu? Ni masa Kasha pergi sungai, so Kasha check bag tu, dia letak dalam plastik semua baju kotor yang tak basah dengan basah dia sekalikan. Tapi dia daripada agensi yang well trained, so she should know. Itulah pasal saya tak nak ambil yang muda, tapi saya seksi. Kara dia suka tu. Dia pandai dia. Cik suka. Ya. Bang Kamal, Kasha garang tak? Abang dia tanya. Siapa tanya? Tu ada orang tanya, Kasha garang tak? Mana boleh garang? Mesti ada lebih. Budin garang tak? Tak tahu? Yaya. Dia dah pada sebut Yayah dah. Ibu je susah lagi. Caca. Apa? Budin lemah tak? Oh, Aura. Wow, ya dia belum makan lah. Apa dah jadi dengan muka anakku ni? Kadang-kadang. Jangan makan beja anak. Macam je. Ayahmu semua benda bagi. So macam tu lah cerita dia. So Kasha tak tahu lagi macam mana keadaan rumah tu. Yang dia ambil kunci rumah. Baru nampak filter ni. Woi, jauh tadi nampak macam flawless. Rupanya saya terpaksa main karakter lain lah. Pandai lap meja. Lap. Pandainya. Pandai kau. Kalau meja ke? Hey you all, senang apa ni? Boleh kacau isteri orang ni, kenapa? Kata aku lah nak potong rambut ke tak? Kau pahal. No, Budin dengan Kamal totally different. Selagi dia tak tukar filter ni, mak akan cakap macam ni je. Mak tak akan tukar apa-apa. Saya bercakap
through filter. Kalau filter tu lain, saya akan ikut karakter filter tu. Say word. Saya tak ubah apa pun ya. Itu semua filter yang macam buat kita nampak. Ada filter Hulk ke saya? Tak tahu. Cuba cerita Hulk. Help. Hulk. 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 Dia kata Hulk. Apa Takkan Hulk? Hulk tu. Hulk tu Ah, tu yang bibir besar tu. Okey je. Sampai jam telefon. Ada anak aku sekali besar mulut. Korang pahal weh. Mana nak ikut mulut siapa tadi? Dia semua ikut mulut sayang lah tadi. Wah, ya asal aura. Aduh. Oh, semua ikut mulut abang. Korang pahal. Assalamualaikum semua. Okey. Tukar filter. Ya. Hey. Aduh. Tu lah tengok tu. Mulut saya sekarang mulut saya. Cik pula. Macam tu mulut kaca sendok semuanya kalau kat mulut kita. Dia tampang anak tau. Sakit lah anak pun. Hey. Kecil datang payah. Nampak? Sakit kan kena meja. Itulah Allah balas. Alah sayang. Sayang. Filter apa lagi sayang? Abang. Carilah filter yang cool. Tak ada. Mr. Bean. Mr. Bean mana pergi? My name is Bean. Anak aku pun Bean. Takut. Alah yang Tak. karakter lah. Tak nak takut. Ni 24 jam marah ni. Jangan marah abang. Dia kecil je. Abang gurau je yang. Janganlah yang. Sumpah. Abang tak buat apa-apa dah tak elok. Susah. Sayang, sumpah. Jangan marah. Jangan ketatkan muka. Jangan ketat sangat muka yang. Relax je. Tengok muka relax je sayang. Sayang. Saya cuba. Kenapa tak dapat kat abang muka tu? Bagus, cukup. Aku pula marah. Haura pula. 1, 2, 3. Nampak kat aku balik. Haura tu. Haura macam terlebih umur ya. Astagfirullahaladzim. Dalam Lagi kita apa lagi ada? Tu apa? Yang kucing tu. Amboi, ini tak logik lah. Keluarga biskut. Kami keluarga biskut. Selamat perkenalan. Saya bapa biskut. Ini anak biskut di bawah. Last expression. Bukan muka takut. Kami keluarga biskut. Setiap di hari Natal kami akan muncul. Assalamualaikum. Kawan. Datang sini. Alhamdulillah. Banyak kali dah datang. Oh, besok habis. Terima kasih. Memang. Thank you, bang. Lama. Ini apa yang? Dia macam kartun. Muka saya kenapa macam sharp sangat ya? Ini macam AI. Sebetul-betul sikit kan? Apa nak ni? Saya dapat abang macam mana? Macam tak ada beza. Saya macam ada beza. Oh itu. Alah macam AI punya muka. Macam nak bagi Haura lah. Bagi Haura kan? Bagi Haura muka tu. Dah. Haura tu? Apa tu? Sharp ya muka. Thank you Gaya. Thank you Ben Keli Biru. Seronok juga main filter ni. Korang ni juga filter yang ada. Banyak lagi kot tapi tak tahu. Ya. Alah. Jom. Filter ni saya kena tu Terima kasih. Allah, thank you Kira. Thank you Nuna. Thank you Adrinesh. Thank you Ya. Thank you Noni. Terima kasih yang bagi Thank you Jana Sohaimi for the cat. Thank you Telur Masin. Thank you Bella Isra. No. Ada stress lah. Haura stress. Ni kalau Apa? ni tak ada filter. Thank you for the hand heart, Bayu. Sohaida. Apa tu? Patut.
Patut. Tak patut. Ya, dia dah pada sabut ya, but not bu. Ta. Ni, thank you Ling for the love pink. Thank you Anju, thank you for Yangs. Jelas ya. Bagus. Oh, saya mesti makan. Ada barbecue dah. Makan dulu. Fokus. Untuk berlibur, fokus jaga Haura. Mari. Thank you guys. Bismillahirrahmanirrahim. Budin dah sembuh ke? Tak tahulah. Boleh tak jangan sebut pasal Budin. Kat sini tak ada kena dengan Budin pun, tahu tak? Siapa-siapa panggil Budin ke? Budin dah mati. Tinggal... Allah Akbar. Habis telefon ayah. Okay lah. Ayah. Apa ayah? Ibu. Tete apa tete? Ibu je tete. Bu. Assalamualaikum kami ucapkan kepada semua teman-teman kalian. Bukan marah. Sebab masuk live Kasha semua duduk Budin. Dah lah. Sikit-sikit dah lah. Siapa kata isteri Budin. Saya tak ada nama suami saya Budin. Tak ada. Kira jatuh. Jatuh Vera. Pakai tak rambut. Ma. Bu. Bu. Bubu. Saya buat bubu. Tete. Jangan saya rosak rambut dia. Bu. Haura. Bu. Haura. Orang tengok orang ayah pakai apa? Dah guys, dimasak nasi tu. Hele. Ma. Not for you to eat. Dirty. It's dirty, darling. Darling, it's dirty, darling. Darling, no darling. Allahu Akbar. Haura Ukaira. Mama. Bye. Dengan fans sayang. Bye. Hai fans Ukasha. Hai. Saya fans Ukasha juga. Panas betul telefon ni. Dah maknanya dah lama live tu. Okay. Aura dia tak ada rasa. Cuma dia aktif. Ada lasak. Dia aktif tau. Dia aktif baby. Walaupun dia demam pun dia aktif juga tau. Tak lah. Ni toncil. Ni bukan toncil. Ni memang Stop it Khaira. saya trendsetter. Trendsetter. Okay. Budin, Kamang. Okey, sekejap. Kamang kahwin makin berseri tu betul. Tapi saya rasa filter ni bantu seri saya naik lagi untuk saya. Tak kena filter ni. Kena dengan ni malah lawa, Pak. Ini tak sampai ni. Doakan apa?
batch dapat result. Oh, siapa besok? Yelah, saya dan isteri saya mengucapkan siapa yang dapat result besok tu, semoga sukses. Kalau yang berjaya, yang dapat keputusan cemerlang tu, teruskan belajar. Yang tak dapat keputusan cemerlang tu, jangan give up, okey? Itu bukan titik penamat untuk kehidupan anda sebenarnya. Peluang tu masih cerah, tapi jangan stop belajar, okey? Jangan sibuk-sibuk lah nak jadi influencer ke sangat ke apa. Tak panas tadi pun ni Budin. Okey. Saya okey. Saya agak terkilan dengan Mek yang lari ni. Saya tengah risau pasal rumah ni. Dia masih berfikir pasal Mek tu. Mek tu sekarang kat Sunway Lagoon, tengah main roller coaster. Konok dapat lari. Kau apa nak pening kepala kan? Yeah. Bukan pasal pening kepala, tak tahu apa yang barang hilang kat rumah tu. Dia seorang je tahu yang godek semua tempat. Abang faham tak? Apa je dia boleh ambil pun dengan tangan kecil dia tu. You never know. Baju pun semua dia ambil. Apatah lagi kalau barang-barang kecil, kalau setakat 100, 200 yang kita tak kira. Saya tak tahu. Saya tak nak tuduh, tapi saya tak tahu. Macam ni je lah. Kita doakan baik-baik je supaya Mek tu masuk neraka. Ha? Tak baik ke? Buat doa yang baik-baik je. Okey? Saya tak faham abang. Kita husnuzon je. Wah, betul. Husnuzon berfikir baik kan. Husnuzon fikir baik-baik je supaya dia masuk neraka. Abang, saya cuma pelik. Macam mana tak? Dia manusia juga kan. Dia ada hati perasaan kan. Bila orang lain ni baik, sebab dia boleh macam tindakan macam tu. Faham tak? Dia tak ada apa-apa masalah, tak ada apa-apa. Dia spesies rare kan. Dia spesies yang macam tu. Kalau dia nak lari, dah lama dia lari. Tak banyak. Tapi kenapa sekarang baru dia nak lari? Tak banyak spesies macam tu sekarang. So saya macam untung juga ada terjumpa dengan spesies tu. Tak ramai orang jumpa spesies tu. Banyak dah saya jumpa orang macam tu. Saya tak basuh balik, basuh lagi ni. Pika Musa. Terima kasih. No, you have to wash this first. Hey, don't start like that. Aulah guys. Kara, ibu basuh dulu. Ibu minta. Okey guys. Abang. Aura. Ibu kena basuh ni dulu. Aura. Nah, Aura. Nah. I have to go and wash this first. Tak ada kena pasir. Dah buat hal. Kalau itu dah beri tanda-tanda untuk kami pulang. Dan tak ada buat apa. Kena pasir ke? Ada jatuh sikit. Aura. Saya dah Nampak? Macam itu macam salurkan energi hari ni tu. Nafas kat budak tu. dia dah lama tak minum susu ni. Okay guys, dah maghrib dah ni pun. Kita end live dulu. Nanti kita borak-borak lagi. Okay. Take care semua. Okay. So it's not about me tak nak ada helper ke apa. Tak. Susah nak cari sekarang yang betul-betul jujur nak kerja. Hukaira is about to like her. To like macam selesa. Dapat train dah. Bagi train tu. Terima kasih Scorpio. Thank you. And suddenly dia tinggalkan macam tu je. Kesian Kaira. Mesti Kaira sedih balik-balik nanti kat Diana dia tak ada. Apa perasaan dia orang kan? Memang tak ada perasaan lah. Takkan dia boleh tinggalkan anak dia. Itu tak pelik lah kan. Kita je yang macam anggap macam family lah, apalah semua benda. Okay guys. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Siapa yang memberi gift tu, thank you. Okay, bye-bye. Aura, bye-bye. Aura tak tenang, Tenang, Aura. Jadilah anak yang tenang, ya. Tenang kau, aku dapat kau ni. Tenang, tahu tak? Wow, siapa bagi tu? Okay. Bye. Thank you. Assalamualaikum. Bye guys. Salam maghrib. Maghrib. Dah, pergi semayang semua. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum.